Nabi mula-mula sampai Madinah, dia tak kecek muka langit lagi. Dia tak talai ke apa lagi. Dia talai mula-mula 3 perkara Nabi kita. Awwalu ma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ma qudimal Madinata. Mula-mula Nabi pesan ketika Nabi kita sapa ke Madinah. Gapo Nabi pesan mula-mula? Ke sahabat-sahabat, puak muhajirin, puak ansar. Nabi kata, mula-mula sekali Nabi kata, afsus salam, suh sebar salam. Kerana tak ada guna salam. Supaya mah kita jamin dululah. Mah kita dulu tak hidup salam. Temu pak, weh, mana tu? Tu kan? Oh, tak apa dah. Ya, esok dah, jumpa dah. Tak wui salam. Mah kita dulu, berat mulut. Pada hari ngaji belakang, tak hidup salam. Nabi pun dimaki. Kau pergi Madinah, dia hijrah Madinah. Orang tak wui salam mana duk kecek. Nabi pun suruh afsus salam, sebarlah salam. Assalamualaikum. Mana tu? Ya, dah tak apa. Suruh lagu tu dulu. Berkata mana tu? Assalamualaikum. Tu balik tu susah pasal tu. Pasal kecek dulu baru wui salam ke dia. Kena wui salam dulu nak ya. Tu Nabi pesan. Tu. Nabi kata afsus salam, Nabi suruh sebar salam sesama kita. Waktu kita sama kita, Assalamualaikum. Lepas tu kecek lah. Tu nak ayat tu, Nabi. Yang kedua, Nabi kata apa? Yang kedua, Nabi kata apa? Nabi kata, wa at'imut ta'am. Masak makan ni jamu orang. Ni, habis orang tua kita dulu jamu hak ni dah ni. Mari orang tak erti bid'ah. Tak akan ke darah. Tu. Nabi pesan mula-mula siapa ke Madinah. Wa at'imut ta'am. Buat makan ni jamu kat orang. Ingat tak mula menyi kita ke apa? Dulu tu kau ada padi ikan darat ke apa dia main dulu Oh, dia berkata Datuk ni lah. Marin dulu ya jamu dah. Lah, 2 hidai pula dah. Ni tepuk royak pok sejik saja ya 2 hidai. Pandai 2 hidai tu pun banyak dah lagi sejik. Engkau tak ada ramah sejik dia nak yang ni. Ya ramah kalau nak. Sejik naknya 2 hidai cukup. Noya tu. Dia nak berehi jamu orang. Kerana Nabi pesan mula-mula. Mula-mula dia buka mulut ketika dia sampai Madinah. Tu dia sampai Madinah. Noya tu Nabi kita. Dia suruh jamu makan ni. Nabi suruh buat gaji makan ni. Wa at'imut ta'am. Yang ketiga Nabi pesan kata apa? Sallu bil lail wan nasu niyamun. Yang ketiga Nabi kata semayalah di waktu tengah malam. Wan nasu niyamun. Manusia sedang tidur. Orang tidur belakang, kita bangun semaya. Ni Nabi kata sujud. Orang tidur bisnya dah. Tengok je lah pukul 2 dah. Pukul 1.45 nak pukul 2 dah. Tu. Molek lagu tu. Ambil semaya lepas jadah. Allahu Akbar. Semaya sunat tahajud 2 rakaat kau 4 rakaat kau. Sudah rakaat tangi. Ya Allah ya Tuhanku. Ampunilah dosaku ya Allah.